Kumpul dana kecemasan sekarang sebelum anda cemas kemudian hari. Sebelum tu, save dulu video ini untuk rujukan anda. Ramai orang gagal menyimpan bukan sebab tak mampu, tapi kerana kaedah simpanan yang digunakan tidak berkesan. Dalam realiti kehidupan, kecemasan boleh berlaku bila-bila masa dan waktu itu. Simpanan bukan lagi pilihan, tapi keperluan untuk terus bertahan. Kalau simpan duit selalu bocor, jangan ulang cara yang sama dan harap hasil yang berbeza. Sebab itu simpanan dalam bentuk emas ni jadi alternatif yang lebih selamat dan kalis bocor. Ramai penyimpan emas dalam tim saya yang dulu tak berjaya kumpul dana kecemasan dalam bentuk duit, akhirnya ada simpanan yang kukuh sejak kenal emas. Dengan emas, kita bukan hanya menyimpan, tapi kita sedang menyediakan perlindungan kewangan untuk masa depan. Kalau anda nak mula menabung emas di Public Gold, saya bantu anda sebaiknya tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas ataupun isi beg biru di bawah. Jemput follow dan komen untuk lebih banyak tips-tips kewangan dan emas.